Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Ahmad Azan bersama rakan saya Muhammad Faiz bin Muhammad Khairi akan menerangkan pada anda satu inovasi yang bertajuk Prebiopine. Mari saksikan. Okey, apa itu Prebiopine? Prebiopine ialah satu inovasi minuman prebiotik yang dihasilkan daripada kulit nanas. Kulit nanas biasanya dianggap sebagai sisa makanan, tetapi sebenarnya kaya dengan nutrien seperti serat, vitamin C dan enzim bromelain. Melalui proses fermentasi, kulit nanas boleh ditukarkan menjadi minuman berfungsi yang mengandungi prebiotik dan probiotik yang baik untuk sistem pencernaan. Projek ini juga menekankan konsep kelestarian alam dengan menukarkan bahan buangan kepada produk bernilai tinggi. Terdapat dua masalah utama yang kena pasti. Yang pertama, pembaziran makanan. Kulit nanas sering dibuang walaupun masih mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Yang kedua, masalah kesihatan usus. Ramai masyarakat mengalami masalah pencernaan akibat pemakanan tidak seimbang. Oleh itu, satu solusi diperlukan untuk mengurangkan pembaziran sambil meningkatkan kesihatan pengguna. Bagi objektif projek kami ialah untuk menghasilkan minuman prebiotik daripada kulit nanas, mengurangkan pembaziran sisa makanan, mengkaji kesan proses fermentasi terhadap produk, menghasilkan minuman kesihatan yang murah dan semula jadi. Berikut ialah cara pembuatannya. Ini ialah bahan-bahan yang diperlukan. Langkah pertama, basuh kulit nanas dan beberapa peralatan lain sehingga bersih. Yang kedua, potong kulit nanas kepada bahagian kecil supaya senang dimasukkan ke dalam bekas. Yang ketiga, sediakan 1.5 liter air kosong dan sediakan 200 ml air panas. Yang keempat, masukkan 150 gram gula perang ke dalam 200 ml air panas. Kemudian, kacau gula perang sehingga sebati. Yang kelima, masukkan kulit nanas ke dalam 1.5 liter air. Satu batang kayu manis dan 2 bunga halia. Kemudian letakkan 200 ml gula perang. Letakkan sebatian dalam ruang yang bersuhu bilik selama 2 ke 3 hari. Seterusnya, proses fermentasi. Tapaskan semua larutan ke dalam bekas sebanyak 2 ke 3 kali. Yang terakhir, masukkan larutan ke dalam peti sejuk. Dilakukan supaya boleh mengawal proses fermentasi. Bagi kebaikan projek kami, ada 3 segi, iaitu kesihatan, alam sekitar dan ekonomi. Yang pertama, kesihatan. Membantu sistem pencernaan, mengandungi prebiotik dan probiotik, kaya dengan antioksidan. Yang kedua, alam sekitar. Menggunakan sisa makanan, mengamalkan konsep waste of wealth. Yang ketiga, ekonomi. Kos rendah, berpotensi untuk dikomersialkan. Bagi kos penghasilan, ianya adalah rendah kerana bahan utama ialah kulit nanas dan sisa yang hampir percuma untuk didapatkan. Hanya menggunakan bahan tambahan seperti gula dan air dan tidak menggunakan peralatan mahal. Ini menjadikan produk kami sesuai untuk projek sekolah dan keusahawanan pelajar. Secara keseluruhannya, inovasi Prebiopine kami berjaya mengurangkan pembaziran makanan, menghasilkan minuman kesihatan yang bermanfaat, menggabungkan sains, kesihatan dan kelestarian alam. Produk ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai minuman komersial pada masa hadapan, sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat dan alam sekitar. Sekian daripada kami. Jumpa lagi. Bye.